Dari awal sebelum wujudnya MBB, semua yang datang mengalami masalah yang sama sahaja. Mereka datang dengan 1001 kekeliruan akan apa yang sebenarnya sedang berlaku pada tubuh mereka. Perut sebu, pedih ulu hati, acid reflux, dada yang terasa mencucuk, dada ketat, sesak nafas, anxiety, panic attack, isu sembelit, isu angin, tak boleh nak tidur. Senang kata hidup yang sangat miserable, sentiasa fikir bukan-bukan sampai nak buat kerja harian, rutin harian pun dah tak mampu, tak boleh nak jadi manusia normal. Mereka ni sudah cari banyak jawapan di banyak tempat. Hospital dah pergi, dah Google, dah chat GPT, dah ikut dah petua-petua orang-orang lama. Suplemen ni jangan duk kata dah macam-macam dah try. Dan selalunya apa yang akan terjadi? Lagi mencari, lagi keliru, lagilah sakit. Ini disebabkan penceritaan, jalan cerita untuk menjelaskan masalah yang mereka hadapi selalunya terpisah-pisah. Masalah perut dilihat sebagai masalah perut sahaja, masalah sakit-sakit badan, masalah otot dikatakan disebabkan oleh masalah otot sahaja, masalah anxiety, panic attack dikatakan masalah mental sahaja. Benda ni semua terpisah-terpisah. Dan disebabkan oleh itu yang kita bina MBB ni pada peringkat permulaan. Perlu tahu, kita MBB bukan sekadar menjual produk. Bukan sekadar untuk nak jual ujian darah. Dan bukan sekadar untuk nak menambah satu lagi tips yang merepek yang akhirnya akan membuatkan mereka yang terjejas ni makin keliru. Tujuan kita buat MBB ni adalah untuk memberi sesuatu yang mereka ni sedang cari sebenarnya. Benda yang betul-betul mereka dambakan. MBB bagi kefahaman. Kerana saya percaya dengan kefahaman baru mereka ada kebolehan sendiri untuk menyusun semula penceritaan, jawapan yang sebelum ni yang mereka terima terpisah-pisah menjadi sebuah penceritaan yang sempurna. Sebuah cerita akan masalah mereka ni yang lengkap dengan epilog, lengkap dengan ending. Dan hanya bila cerita tu tersusun elok, barulah jalan keluar tu mula nampak. Yang dulunya takut bertukar menjadi faham, yang sebelum ni kekeliruan sudah menjadi panduan, kerana simptom yang sebelum ni berselerak, kita dah telah atur jadi satu cerita. Dan setelah kita buat benda ni sekian lama, kita tengok orang yang betul-betul faham cerita ni, baru condition badannya tu akan berubah dengan drastik. Sebab dia dah faham dah apa yang sebenarnya berlaku. Dan mereka ni ada kebolehan untuk menjadi seorang pembimbing untuk masalah sebelum ni yang mereka hadapi ni, masalah GGA ni. Sebab dia orang ni dah redah dah semua ni. Dia orang dah melalui benda ni. Dan bila dia orang bercakap melalui pengalaman. Mereka ni tahu rasa anxiety tu macam mana. Mereka tahu perasaan bila seorang doktor tu cakap, oh ya darah semua okey, ECG semua okey, ni tak ada apa-apa masalah. Dia orang tahu macam mana perasaannya, sedangkan dia orang ni sendiri rasa badan tu ada masalah yang sangat banyak. Tetapi doktor tu kata, oh ni anxiety sahaja, masalah mental kena jumpa psikiatris. Dia orang tahu perasaan tu macam mana, betapa rasa macam disisihkan. Dan mereka juga tahu betapa seronoknya bila mereka dah jumpa jawapan, dah boleh atur semua cerita tu dan boleh faham apa yang perlu dibuat untuk menyelesaikan masalah diri sendiri. Sebab itulah kita bina kursus asas Dietech ni. Kursus asas Dietech ni adalah satu platform untuk membimbing family MBB menjadi seorang dietech. Jangan salah faham, kursus asas Dietech ni bukan untuk jadi seorang salesperson, bukan promoter dan juga bukan seorang yang sekadar ulang skrip lah. Tetapi seorang yang betul-betul faham akan perjalanan seorang yang ada masalah GGA daripada sakit kepada sihat. Seorang yang mampu explain GGA dengan bahasa yang mudah supaya orang yang ada masalah GGA ni boleh faham. Dan yang paling penting untuk bantu mereka-mereka ni
sambungkan titik-titik jawapan yang diorang jumpa ni menjadi sebuah cerita yang lengkap. Supaya kita family MBB ni menjadi seorang manusia yang berguna untuk orang lain. Kita boleh cakap, yang saya faham, saya pernah berada di tempat anda. Jom saya bantu anda keluar daripada masalah ni. Kerana kita pernah satu masa duduk dekat tempat situ. Kita tahu betapa yang menjejaskan kita punya keluarga, kita punya ekonomi. Kita tahu semua tu. Dan kita nak bantu orang lain faham apa itu sebenarnya GGA ni. Inilah kuasa kursus asas Ditech yang mana ianya bukan sekadar kursus biasa, kursus-kursus kesihatan lain, bukan. Ianya adalah satu movement, satu gerakan di mana yang anda dulu mencari jawapan, kini bantu bimbing orang lain bagi jawapan pada mereka. Sebab in the end of the story kan, MBB ni bukan saya yang bina. Saya ni hanya pencetus. MBB ni dibina oleh manusia. Oleh anda dengan cerita yang sebenar, dengan perubahan yang sebenar. Dari seorang klien menjadi seorang pendidik, menjadi seorang dietek. Dengan tujuan membawa misi MBB kepada lebih ramai orang lagi yang memerlukannya. Kursus asas dietek, dulu anda mencari jawapan, sekarang anda memberikan jawapan.